Saya Zanzi untuk ajar buat pola tanpa letak formula untuk newbie. Jom saya tunjuk. Caranya mudah je. Anda bentangkan baju secara terbalik. Kita tekap daripada baju contoh. Okey, pertama saya dah bahagi dua, kiri ke kanan dapat tengah. Kemudian saya nak dapatkan garis dada dia. Ni daripada bahu ke dada berapa. Cara kita nak kira, tak payah kira. Anda letak je pembagi 90 darjah. Ni kan anda dapat tengah kan. Pastikan fabric flat pada bahagian area ni. Nampak sentuhan saya ni flat. Flat ni masuk rata lah, tak ada kedut. Kemudian anda letakkan pembaris macam ni. Letak baris macam ni. Okey. Ni kita buat pola sekali dengan basi terus. Sebab saya memang tak nak ajar nombor-nombor dekat newbie semua ni. Okay, so sekarang kita dah dapat ni 90 darjah lah. So, daripada bahu, barulah kita ukur berapa turun dada dia. Ni cara newbie sangat ni. Kemudian, saya ukur daripada bahu. Tengok ya. Yang ni kita ratakan begini. Letakkan pita ukur. Tak payah pakai nombor lagi. Tak payah pakai formula. Daripada atas jahitan basi tu turun ke bawah. So, saya dapat dalam 10 suku. Buatlah dia punya labur garis dada 10 suku. Pertama buat garisan bahu, lepas tu buat garisan turun ke bawah 10 inci suku untuk labur garis dada. Lepas tu kita ukur berapa jarak buka dia, buka dada dia. Ni tak payah pakai formula lagi, letak daripada tengah, tarik ke tepi. Okey, kita ambil sekali dengan basi. 11 inci setengah dah. 11 inci setengah. So kat sini dia punya ending untuk buat keruk lengan. Cuma beberapa perkara saya minta anda buat kiraan bahagi. Iaitu pada bahagian bahu, daripada kiri pergi ke tengkuk, kemudian tarik ke kanan. So saya dapat dalam 18 inci setengah. Dia terlebih sikit, saya ambil 18 inci setengah je. 18 inci setengah bahagi kepada 2, kita dapat dalam sinilah 8 inci 3 suku. Kemudian buat turun bahu dalam lebih kurang dalam 1,5 ataupun 2 inci. Untuk cara ukur leher, saya ada buat video sebelum ni. Saya harap anda tengoklah. Dah tengok ke belum? Siapa dah? Cuba komen dah. Tajuknya adalah cara ukur baju contoh. Ukur leher 17 bahagi kepada 6. Nampak nombor 17 di sini. Di sini ada nombor 17. Anda letakkan 17 begini. Okey, 17. Kemudian 17 di bawah. Ini mudah jika anda pakai pembaris awesome ruler keluaran jarum terbang. Kemudian anda tinggal gariskan. Anda tak payah pakai nombor dah. Itu je. Memang tak ada formula. Okey, lepas tu gariskan bahu. Ini lurus. Oh ya, untuk bahu baju perempuan dengan baju lelaki, turun bahunya tak sama. Sebab baju lelaki ni bahu dia besar. Bila semakin besar, semakin banyak turun bahu. Baju perempuan, bahu dia mungkin paras ni je. Sebab tu turun bahu dia kurang sikit. Faham ke? Kalau faham, kau memang faham. Okey, lepas tu kita garis sikit untuk dapatkan tengah di antara bahu dan dada, iaitu turun bahu dan dada. So, saya dapat lebih kurang macam ini. Masukkan ikut anda punya kesesuaian. Ataupun boleh ikut baju contoh, anda kena ukur lah dekat situ. Kemudian, anda gariskan dia punya keruk lengan. Ingat, baju ni dia dah siap dengan basi. Okey, termasuk bahu tadi. Walaupun bahu tadi, anda ukur ngam-ngam tanpa ukur pada bahagian basi. Sebenarnya, bahu sebenar dia akan hasil apabila badan belakang akan siap. Saya minta maaf, saya video ni kena panjang lagi untuk cerita bahagian pinggang dan punggung. Dan saya nak mengajak anda untuk cuba dapatkan buku keluaran jarum terbang. Why not? Sebab Raya 2026 dah nak tiba. Anda cuba dapatkan 1 ataupun 2 supaya anda dapat hasilkan baju keluarga anda. Sampai bila nak beli? Baik kita jahit sendiri. Saya nak bagi tahu pada anda, ada 2 keadaan yang akan terjadi untuk Raya 2026. Sama ada anda akan beli, habiskan duit atau anda jahit sendiri. Pilihan di tangan anda, nak jimat, baik anda beli dan cuba hasilkan baju keluarga sendiri dan lebih dibanggai. Bagi siapa yang tak tahu, buku ni telah terjual lebih daripada 20,000 unit. Dah ramai yang berjaya hasilkan baju dan ada yang dah buka kedai dengan bantuan buku ini. So tunggu apa lagi? Dapatkan buku sekarang.